membuat inovasi bot bambu. Nama saya Muhammad Zahiruddin bin Nur Azman. Saya Muhammad Faizuddin bin Muhammad Salisha. Nama saya Muhammad Makin bin Anwar. Kita akan wax permukaan mall kita untuk memastikan tiada debu dan melicinkan permukaan mall kita. Selepas 2 minit, kita akan mengelap permukaan acuan ini. Selepas habis mengelap permukaan acuan, kita akan membiarkannya selama 1 minit dan mengulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali. Kita akan memotong bahan kita iaitu fiberglass untuk diletakkan di dalam mall kita. Okey, selepas kita mendapatkan CSM tadi, ini adalah mall kita. Kita akan letakkan CSM ke dalam mall. Sekarang kita akan memotong bahan kita iaitu bambu untuk kita letakkan di dalam mall kita beserta fiber. Jadi, natural fiber ataupun bambu tadi kita akan letakkan ke atas CSM. Selepas kita meletakkan bambu di atas fiberglass, kita akan membuat 5 lapisan, iaitu fiberglass, bambu dan mengulanginya. Fiberglass, bambu dan fiberglass. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahagian di dalam mall. Ini ialah bow, session 1, session 2, 3, 4, stand dan juga transom. Langkah seterusnya, kita akan memasang pin ply ke dalam mall. Seterusnya, kita akan meletakkan infusion mask. Kelebihan infusion mask ini adalah mempercepatkan aliran resin, mengurangkan masa infusion dan juga mengurangkan risiko dry spot. Seterusnya, kita akan meletakkan inlet dan juga outlet. Seterusnya, kita akan meletakkan inlet dan juga outlet. Kita akan meletakkan 2 inlet di atas infusion mask. Satu di bahagian hadapan dan satu di bahagian belakang. Kelebihan inlet ialah dapat mengawal kemasukan resin dan juga mengurangkan pembaziran resin. Juga akan meletakkan outlet pada bahagian hadapan dan belakang serta kiri dan kanan. Kelebihan outlet dapat menghasilkan tekanan dan juga memastikan resin meresap sepenuhnya. Seterusnya, kita akan memasang spiral wrap di setiap outlet. Selepas pasang pada outlet, kita juga akan pasang pada inlet. Ketujuh, kita akan memotong dan meletakkan plastik beg ini ke dalam bahan kita. Fungsi plastik beg ini, yang pertama, dia akan melancarkan resin kita. Yang kedua, menghalang debu atau habuk masuk. Yang ketiga, dapatkan ketebalan bahan kita. Seterusnya, kita akan melakukan proses pemvacuuman supaya dapat membuang udara yang terperangkap di dalam vacuum bag. Kita akan membuat proses ujian kebun apungan ke atas bot ini dengan air. Seperti yang anda boleh lihat, bot ini terapung ke atas permukaan air dengan baik. Seterusnya, kita akan meletak pemberat ke dalam permukaan bot ini. Dilakukan.
Yep. Proses ini dilakukan untuk menguji kestabilan bot ini.